Tuan-puan, saya telah diajukan soalan oleh seseorang. Kalau dia nak pergi haji dengan suaminya, berapa banyak gram emas yang mereka kena simpan? Okey, jom kita tengok fakta dahulu. Kos haji untuk golongan T20 pada tahun 2023 lebih kurang RM30,000. Tapi tahun 2025 telah naik sehingga RM33,000. Padahal aktiviti hajinya tetap sama, hotel sama, ibadah sama, semua sama. Tapi kenapa kos naik? Mudah je tuan-puan, sebab inflasi. Tapi ada satu fakta menarik tentang emas. Kalau tahun 2024, mereka sudah alihkan RM30,000 ke dalam bentuk emas, mereka boleh dapat lebih kurang 100 gram gold bar. Dan kalau hari ini masih ada 100 gram tersebut, nilai duit mereka sudah cukup untuk bayar kos haji tahun 2025. Tak perlu tambah duit lagi sebab harga emas naik seiring dengan peningkatan harga barang ataupun inflasi. Sebab tu saya selalu cakap, emas ini adalah pelindung nilai kekayaan kita. Ramai simpan duit yang banyak dalam ASB, dalam tabung haji. Bagus. Tapi kalau duit tu tak nak guna dalam masa terdekat, kurang daripada 2 tahun, lebih baik alihkan ke dalam bentuk emas fizikal. Sebab duit kertas, nilainya semakin lama, semakin susut. Bak kata Robert Kiyosaki, savers are losers. Tapi emas tak. 1 dinar sekarang ini sudah bernilai lebih RM2,000. Kalau dulu zaman Rasulullah boleh beli seekor kambing, sekarang pun masih boleh beli lagi. Dan insya-Allah tahun depan pun masih boleh beli lagi seekor kambing. Sebab tu orang kata simpan emas ni adalah penyimpan nilai yang sebenar. Dulu, kini dan selamanya. Jadi kepada tuan-puan yang dah ada simpanan yang banyak dekat dalam akaun ASB ataupun tabung haji, boleh tinggalkan dalam itu 3 bulan pendapatan saja sebagai dana kecemasan. Selebihnya, boleh alihkan ke dalam bentuk emas. Nak mula? Senang je. Klik pin video di bio saya dan saya telah tunjukkan langkah-langkah mudah. Kalau ada apa-apa soalan atau perlukan bantuan, boleh klik link di bio saya. Nanti saya akan bantu tuan dan puan guide step by step. Jangan tunggu sampai harga emas naik lagi dan lagi baru nak mula. Mulakan sekarang.